So kita breakfast dulu lah. Aku ambil apa ni? Aku pun macam nasi kuning kot. Nasi kuning pakai cahaya masak merah, telur kan. Oh. Lepas tu view dia cantik lah sebab depan ni pantai kan. Lepas tu ada kolam. Tapi tak tahu lah sempat ke tak kita nak lepak-lepak kolam ni lagi. Tahu sempat kita lepak kat sini kan. Tenang ni tengok pantai. Lepas tu aku macam lambat kat turun tau. Sebab tadi aku duk edit video apa semua dulu. Sebab vlog ni semalam tu kan aku tak sempat nak edit bagi habis. Sebab mengantuk, aku tidur. So aku edit pagi tadi lepas subuh aku bangun, sambung edit video bla 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 bla. So settle edit dalam pukul 8 something dulu. Mandi dulu, 8.30 aku turun. So makanan tak adalah banyak sangat. Macam okay lah, boleh lah. Adalah roti, nasi, mi, spaghetti, apa lagi, bihun ada. Cuma tak adalah meriah sangat. Tapi okay lah, just nice lah. So sekarang kita makan lah. So aku pun macam dah lapar. Dia kalau macam semalam makan banyak, pagi ni mesti akan kebulu gila je lapar gila. Takkan satu next roti lah letak kaya ni jen. Pindah tempat. Sebab tempat yang tadi tu dia macam panas sikit lah. Matahari dah mula naik kan. Tak apa, tak ada masalah. Biasanya beach life kan. Kalau dapat hidup duduk kat tepi pantai kan. Tapi mak aku cakap, kalau kita suka sangat suatu benda tu, jangan duduk dekat situ. Maksudnya suka pantai, jangan duduk kat pantai. Sebab nanti kita akan rasa macam hilang nikmat nak pergi pantai. Tu faham tak? Kan kita akan rasa macam best gila kalau macam kita duduk yang bukan dekat pantai. Lepas tu bila kita suka pantai dan kita pergi pantai kan, kita rasa macam nikmat gila dapat pergi pantai kan. Tapi kalau kau pindah duduk dekat pantai, kau dah hilang nikmat tu kan. Kau rasa macam benda yang harian. Alah, macam kita beli rumah, nak rumah yang ada swimming pool. Sebab apa? Sebab suka swimming pool, suka turun swimming pool kan. So bila kau dah ada rumah yang ada swimming pool, macam aku setahun sekali dia pergi swimming pool, dah tak rasa nikmat. Dia macam excited nak turun pergi swimming pool lah. Jom kita jalan-jalan kat pantai. Lega dapat pijak pasir. Tapi aku malah buka slipper sebab lagi kaki aku pantang kena pasir. Nanti dia naik merah-merah, gatal-gatal, bengkak. So aku macam tak apalah, kita bagi kena pasir sikit-sikit okey lah kan, daripada tak kena langsung kan. Betul tak? Ya Allah, cantiknya pantai. Langkawi sebenarnya cantik kan, tapi itulah macam kalau tak jaga sayang kan. Ni masih lagi dijaga dengan elok. So okey. Tu hotel yang tengah buat dulu. Dia tengah buat apa? Pak Royal ke Pak Royal dah siap kan? Ke tengah buat? Aku tak ingat. Ada yang kat situ belakang tu, nampak? Tu hotel baru lah tu tengah buat tu. Ni kalau bawa wide lens cantik sikit, nampak luas sikit kan. Tapi sebab wide lens buat hal, apalah. Okay, cium tangan aku lah kena jauh sikit sini. Bestnya dapat dengan bunyi ombak. Air tengah surut ni. Dia tak ada surut, dia ke sana lah surut. Tak pasang lagi. Kalau pasang dia naik sampai ke atas ni. Dengar tak bunyi ombak? Betul kau dengar tak? Pantai Langkawi sebenarnya cantik kan. Bersih, jernih kan. Sebab Cenang ni memang diorang jaga betul-betul. Dia bukannya jaga buat setakat jaga cukup syarat ke apa, memang jaga betul-betul. Itu yang cantik. Sebelum ni aku duduk kat situ, Malibes tu. So hari ni aku duduk sini, tak jauh pun, dekat je. Malibes sana. Malibes pun okey tak? Sebab aku dapat bilik menghadap ke laut, ke pantai. Macam ni bilik aku menghadap ke sini, so tak ada nampak pantai. Tapi yang sini lagi dekat dengan dataran ni lah. Ni dataran Pantai Cenang ni kan. Lagi dekat lah, sebelah je. Tu yang aku pergi zoo semalam. Zoo kat tepi tu je. Ada bangunan kat sebelah tu kan. Dekat-dekat je. So aku rasa kita balik bilik dulu. Sebab aku nak settle upload video apa semua. And then lepas tu baru kita keluar jalan-jalan, tengok ada jual-jual apa kat tepi-tepi ni kan. Sebab check in check out pukul 12. Sekarang baru 9.30. So macam awal lagi sebenarnya. Tak apa, kita balik bilik dulu lah. Kita settlekan video yang tengah nak upload lagi tu. So korang teman je lah, aku kemas-kemas barang jap. Sebab sekarang dah pukul 11 lebih. So ni aku punya headphone ni sebenarnya ni aku dapat dekat event Sedi kan keluar lagu hari tu. So dia bagi semua orang headphone ni, comel gila. Yang ni colour Cyan So ada colour-colour lain kat lah. Ada colour orange, ada colour apa semua. Aku ambil ni, comel gila. Dah lah sound sedap gila. Lepas tu tepi ni kau boleh adjust ni. Ni untuk adjust, untuk tukar lagu, ni untuk tukar volume. Comel gila. So headphone letak sini. So
Aku tengah tunggu Hafiz sekarang ni, tapi dia tak sampai lagi. Dalam 10 minit kot. Tapi kita orang jumpa dekat Cenang Mall lagi. So sekarang 10 minit ni aku nak melilau dulu kat area-area depan hotel ni, sebab ada yang kedai-kedai jual-jual barang tu. So kita tengok dia jual-jual apa. Kalau menarik boleh lah beli kan. Barang tadi bag aku tinggal dekat luggage room tu juga, sebab malas lah aku nak usung kan. Takkan aku nak usung. Bag tu dah berat tu tak. Walaupun baju adalah dalam 8 baju je 8 tapi benda lain adalah seluar lah, apa semua benda lagi kan. Tu yang berat tu. Tapi tak apa, kita melilau lah tempat dia. Aku cakap dia dah sampai dekat Cenang Mall sekejap lagi bagi tahu. So aku bawa bag pergi situ, tinggal kat dalam kereta. Sebab dia bawa kereta. Aku tak tahulah dia sewa kereta ke macam mana. Aku tanya dia, aku sewa kereta. Dia cakap naik je lah. Mungkin dia sewa jet ski. Sekarang kita melilau lah, tengok apa yang ada dekat area-area sini. Tengok kedai-kedai kat sini. Telaga seafood ni pun sedap agak. Telaga seafood ni aku pernah makan waktu aku dinner yang last time aku datang Langkawi. Dinner kat sini. Sedap makanan dia. Dan juga harga dia pun okey. So kalau macam nak recommend dekat orang, aku boleh datang. Aku boleh ajak datang sini lah. Kalau macam kawan-kawan datang Langkawi ke kan. So makanan dia sedap. Tempat dia pun cantik lah. Vibe dia menarik. Cur dekat mana semalam? Oh ya yeah. Aku lari sampai airport, aku patah balik dapat 21. Kau bawa Grab ni sini? Daripada bawa Grab, baik daripada aku melari masuk kereta, keluar balik Keluar balik, aku record. Okay, actually aku nak kena keluar balik tau. Itu tak sebab apa. Sebab Hafiz cakap tadi dia tak ready. Kau kena buat macam baru jumpa aku balik tau. So dia macam dia macam, boleh tak kau record balik sebab aku baru bersiap. Okay. So aku pun keluar balik pada kereta. Jom kita jumpa Hafiz. Woi bro, Diorang ni adalah trip aku tak tahu. Dia bukanlah trip official punya trip. Dia macam kau datang sini, diorang book everything tapi kau buat hal masing-masing. Macam tu. Macam tu. So aku tengok dekat dalam tentative tu pun tak adalah cakap macam kita akan ada yang macam pergi yalah macam kita pergi yang kau faham tak? Dia bukanlah macam kita pergi sama-sama semua benda tak. Dia macam buat hal masing-masing. Tapi yang penting kau kena pergi Haji Ismail. Sebab dekat kawasan hotel tu cuma ada tarikan Tanjung yang benda-benda tu je. Ya, kita akan pergi ke Haji Ismail untuk beli Akopal, Pyrex, Akopal apa lagi? Corel. Tapi yang penting kat situ adalah kawasan tarikan pelancong, iaitu Helang tu. Ni dataran Helang. Dataran Helang dengan. Kau memang excited nak pergi situ. Dia suka lari. Boleh aku lari kat situ esok? Boleh. Kau lari Helang dulu. Helang. Sial. Tapi tak apalah, kita tak boleh komplain banyak. Sebab apa? Semuanya dah semua dah disediakan. Semua dah disediakan. Kita orang just datang bawa beg je, lenggang kangkung je. Betul, dan bawa telur. Okay, jom kita ke next destination. Masalahnya kita orang tak tahu nak pergi mana sekarang ni. Sebab dia orang tak sampai lagi. Kita orang kan datang awal sehari. Ikut cari tempat urut kaki lah lagi. Jom, meanwhile kita tunggu diorang. Tapi aku rasa mungkin kita boleh cari tempat yang boleh lepak dulu ke, faham tak? So macam nak dekat-dekat je baru kita pergi. Sebab aku rasa dia orang lambat gini. Kita jumpa sekejap lagi. Bye. Okay kawan-kawan, tadi kita orang sebenarnya naik kereta. Lepas tu kita orang pusing balik. Kita orang pusing balik untuk parking kereta je sebenarnya. Sebab kita orang tak jadi nak jalan naik kereta. Sebab tak tahu nak pergi mana pun sebenarnya. Sebab meanwhile kita nak kill the time. Sebab tunggu yang lain nak tunggu rombongan yang lain tu datang. Mungkin dalam 3 jam 4 jam ni kot. Sebab dia orang naik dari Kuala Kedah. Di Kuala Kedah ferry dia adalah selama 2 jam tau. Oh iya ke? Aku pun baru tahu 2 jam. Sebab tak pernah naik ferry. Kalau dari Kuala Perlis 1 jam. Kalau dari Kuala Kedah 2 jam. So dia akan laluan dia mencabar daripada melalui Kuala Perlis. Kita tengoklah. Tapi semalam kau naik. Aku dah Perlis sebab aku balik jumpa mak aku dulu. Kau naik ferry kan? So balik dari sini nanti aku balik rumah dulu. The next day tu petang malam aku balik KL. So kita akan jalan-jalan, carilah tempat yang boleh duduk sekejap ke. Lepas tu cari tempat urut kaki kan. Kau tak payah tu, kau tak payah kau betul. Urut kaki tak apa, kau urut benda lain. Aku tak orang geram je tengok jauh. Belakang aku dah macam air terjun lah. Apa dia? Belakang aku dah macam air terjun lah. Belakang kau je terjun. Kau kata kau kumpulan. Ya, aku dah jumpa kedai jual singlet lagi. Kita cari jual singlet. Dia macam jersey sleeveless Lakers semua tu. Dia macam mula harga dia 95. Lepas tu aku macam nak keluar lah. Tak apalah, 85. 80. Tak cakap aku 75. Nanti lah jalan dulu. Mungkin kalau kita jalan lagi kita boleh dapat 30. So kita orang dalam perjalanan untuk ke Pekan Kuah. Saya tak tahu nak pergi mana tadi. Kat area Pantai Cenang tu. So kita orang decide untuk pergi ke Kuah. Pusing-pusing kat Kuah. So kita tengok lah lagi apa yang ada kat situ. Lepas tu aku punya IG tak tahu kenapa tak boleh nak login. Terus macam anxiety muncul. Tapi kat phone lagi satu ni boleh. Dekat aku punya phone yang main phone tak boleh. Phone ni boleh. Phone ni okey. Okey lagi lah segat ni. So tapi pening lah. Why? Kenapa?
apa? What is wrong with our society? Dia macam cuba untuk tak nak anxiety. Nanti percutian ni akan jadi buruk. Jadi kita kena divert kepada benda lain. Tu nampak? Pelang. Mana? Saya nama dia Langkawi. Hai Kak, selamat datang ke Langkawi. Kita orang dengan Hafiz ni dah macam boleh buat podcast lah. Kalau kita buat podcast tadi secara langsung, SKMM akan call. SKMM MCMC MCMC akan call supaya kandungan diturunkan. Dapat pula muka mai. Tak macam batin. Sekarang pukul 3.17 kawan-kawan. Mereka dari Kuala Kedah. Dari Kuala Kedah 2 jam perjalanan menaiki ferry jauh dari Kuala Perlis. Selamat datang ke Langkawi. Selamat datang ke Langkawi. Selamat datang ke Langkawi. Dia tunggu kereta dia on the way lagi. Kalau tak, gerak kita orang. Jom. Dia dah sampai. Oh. Tak, dia je lah. Sebab orang nak kena check in kan. Kita tidak. Korang 2 orang je ke? Jangan lah. Honeymoon ni. Aku rasa Sador main ni. Sekejap lagi angkat beg kita weh. Apa pendapat kau? Aku rasa hotel ni lebih cantik dari Shangri-La sebenarnya. Semua tu, semua. Mai jadi super kita yang hari ni. Dia level-level ni aku rasa St. Regis. Sergis. So it's okay. It's okay. We can do it. Kita cari parking, nanti kita check in, kita tengok bilik di sana. Aku rasa mesti dia ada private pool dekat dalam bilik tu. Ya, awal dah beritahu tak ada pool gila. Itu awal dah. Bodoh lah kau boleh kat. Ada. Dia cakap tu. Percaya dan nescaya Oh ya, ada laut kat dekat situ. Tapi itu bukan laut untuk mandi lah. Tak maaf sangat. Itulah laut jetty. Dia bukan untuk mandi. Jadi yang ingin mandi, mohon maaf. Jom kita buat turun marah. Lebar 94 kg. Aku rasa kali terakhir berat aku naik 94 adalah 5 tahun lepas kot. Pernah aku pegang kat tu. Kira dah mencecah 94. Aku rasa ni paling tinggi untuk tempoh 3 tahun terakhir. Tak pernah sampai tahap 94. Rahsia dia adalah nasi 3 kali sehari. Mari kita tengok hotel di sana. Aku rasa okey ni. Dan kat saya dia ambil tak yang warna hitam. Macam ada wire-wire je. Tak tahulah kita awak punya tak. Yang warna hitam. Akak bawa turun ke? Thank you akak. Berat ni kot beg saya. Beg saya dah berat gila. Dah bawa keluar semua beg kau. Tak, tu dia satu je bawa keluar yang ni je. So backpack tu tak bawa keluar. Beg saya dah berat gila. Macam backpack pun. Kunci ambil kunci. Okey, bilik saya yang ni. Tengok bilik di sana. Tak kunci. Tak kunci. Assalamualaikum. Okey. Comel bilik dia. Okey, alhamdulillah kita dah check in. Comel bilik dia. Okey lah, simple dan bersih kan. Dia macam tak besar sangat. Dia macam kita jalan 2, 3, 4, 5, 6 tapak kita dah sampai kat ujung. Tapi okey lah. Kan? Nak besar mana kan? Tak payah besar-besar mana pun. Ya saya? Jawab aku tengah record. Masuk. Cantiknya ID bilik ni. Luar biasa ya dengan pemandangan kita kalau boleh lihat ya. Cuba kau jalan berapa tapak? Dari depan tu sampai ke sini. 2 langkah. Langkah normal. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 langkah kita dah sampai dekat toilet. Okey lah. Tapi view dia agak menarik lah sebenarnya. Oh ya? Kalau kita tengok dari sini kita boleh nampak tangga ya. Wow. Impress ya. Dan ini dinamakan golongan atas kayangan kerana kita berada berhampiran dengan shilling. Berhampiran betul dengan shilling. Yang penting kita ada Kesempurnaan tu adalah salah satu elemen penting ya sebenarnya dalam reka bentuk hiasan dalaman. kita ada tea party kat sini. Ya betul. Kita ada 2 uncang teh dan juga gula ya. Toilet dia mana? Toilet dia okey tak? Okey lah toilet dia. Not bad. Not bad. Dengan warna koko menampakkan aura bumi. So katil dia pun kecil, simple. Tapi senang lah. Dan kita agak suka dia kat sini pun ada juga elemen estetik iaitu berwarna purple ya, pekat di syadar. Baik, ini kita kena record sebab takut nanti kalau pihak hotel cakap kita yang kotorkan. Tak bukan, sebenarnya memang dah ada kat sini. Betul. Ni warna purple ni mungkin dia makan terung malam sebelum kejadian. Kita tak tahu, wallahualam. Betul. Tapi ada TV, kawan-kawan. Kawan-kawan ada TV. TV ni juga kita boleh connect dengan Netflix ya sebenarnya. Tipu kan? Tipu kan? Tu lah orang kata dengar boleh percaya jangan. Tapi okey lah, overall ni okey je. Depan ni keluar pergi kita ada bomba. Kurang memberikan satu elemen keselamatan.
Sunatan. Okay, aku nak solat. Kita kena jamak Zuhur dengan Asar sekali supaya kejap lagi senang kita nak, kalau nak pergi mana ke, nak pergi makan ke apa. So sambil tu boleh kita rehat jap. Yang penting bilik sejuk dan selesa. Nak test katil lah ke tak payah? Ke nak test? Ke tak payah? Ke nak test je. Aku simpan baik-baik lah. Kalau nak test katil aku buat 1, 2. Oh, dia punya towel dia pun ada sedikit warna kelabu. Kau nak kemaskan tak? Solat dulu ya? Boleh? Solat dah. Towel dia pun macam sedikit kelabu, tapi aku rasa mungkin sebab memang warna ni macam ni kot. Kan? Okay, it's okay. Yang penting bersih. Mari kita test dulu katil dia. 1, 2. Alhamdulillah, ya Allah, baring sedap. Dia punya rasa katil dia sama macam semalam punya katil lah. Dia macam tak terlalu empuk, tak terlalu keras, just nice. Macam Okay. Tapi tak adalah teruk sangat dan tak adalah best sangat. Just nice. Selesa. Okay? Selesa. Sekarang kita dalam segmen Deco bersama Eric. Ini bilik Hafiz. Hijau Kau buat apa kat dinding tadi? Apa dia? Kau buat apa kat dinding tu tadi? Tadi terpecik sikit. Yang penting bilik dia ada air kuat. Bilik aku tak apalah. Tak nampak lah macam dekor-dekor acik-acik sikit. Boleh lah. Okay. Bermula dengan dekorasi ala kediaman peribadi kerana dia mempunyai beberapa dimensi apabila tiba di hotel ini, dan sekarang kita berada di satu taman safari di bawah menyelusuri fenomena safari. Melangkah keluar dari safari, kita diselubungi misteri di hutan hujan tropika. Banyak wallpaper hotel ni. Kejap hijau, kejap ni. Ni compressed wood. Pelbagai. Bumi biru. Oh, dia macam ni lah ni. Ni lah kot pasar Rabu dia. Pekan Rabu dia kan? Oh, ni lah pekan Rabu dia. Pekan Rabu Langkawi. Sekarang kita makan menu yang light. You okay nak makan apa? You nak makan pastry tu macam? Saya tak ada rasa. Tak ada rasa. Macam nak dinner je dah terus. Tapi yang light tu macam cukup-cukup. Oh, macam ni. So, kita bawa geng-geng ni datang pergi cari laksa ikan sekok. Dia bawa ikan termenum sekok. Dulu selalu main ni. Dulu waktu lah main bila mau. So boleh lah kita makan kat sini balik. Lama tak main sini kan. Mari kita tengok sedap lagi ke tak tahu. Tapi sebab kedai dia tepi laut, macam syok lah kan. Lepak tepi laut tu ni kan. Kok ke tak? Kok ke tak? Banyak semua ada. Kita kena bawa semua benda-benda ni supaya senang nak audit nak audit. Yes. So ni kita ambil ni dulu. Ni congdang, pasang bot. Kurang mana? Potong kaki. Bandar. Kau ada manis ke? Tak, aku ada kurang manis. So semua tengah tunggu laksa je dapat ni. Nantikan laksa. Laksa lambat sikit sebab ramai orang. Penjual laksa. Yeay. Dia saya satu. Combine lah bang. Combine je lah, sama je sebenarnya. Ikan sufang apa? Saya dengan kau. Saya. Dah kecil ikan dia. Satu lagi tak ambil. Kau ni rebus Cak? Rebus. Ada tu pot. Hotel tu ada. Apa ni? Ada aku share kat dalam grup. Kat grup ni. Ada Galaxy ada. Cuma yang dekat ada satu tu kena call booking. Tak tahulah sempat untuk sunset ke tak. Nampak tu. Cantik nampak tu. Sekejap. Tak tahu lah kau nampak ke tak. Nampak. Tu cantiknya Cantiknya. Then dia macam bulat, betul-betul bulat macam satu bola api kat tengah-tengah tu. Cantik. Aku rasa macam pedih perut lah. Aku rasa sebab makan banyak sangat kot. Yalah, makan lah tak ingat ni laksa, lepas tu pelasah pula acap punya mi rebus. Ada buat aku dah 94 dah ni weh. Okay, ni bukan malam lagi. Tapi sebab kita ni tinted macam tu, kita nak menuju ke arah Cenang, nak pergi tengok sunset. Tapi aku rasa matahari pun dah terbenam ni sikit lagi. Dia punya kenyang tu sampai tahap bloatednya, macam dah tak boleh nafas. Hulu hati tu dah pedih, jadi macam apa dah. Tu pun masih lagi. Malam ni aku nak ambil nasi sikit je. Sikit tu sikit. Sebab cakap juga aku ni gula. Hafiz apa? Hafiz dia ni, dia cut banyak benda. Aku belum lagi dalam jiwa untuk cut.
kita orang sambung lilau-lilau lagi. So malam ni kita kembali ke Cenang, dekat area tempat jual-jual ni. Malam ni meriah lagi lah, sebab malam ni kan Jumaat. Hari ni Jumaat. So semalam kan Khamis, tak rasa meriah hari ni. Hari ni lagi meriah. Mungkin Jumaat, Sabtu, Ahad lagi ni kot, banyak aktiviti kat sini. Sebab belah-belah yang dataran tu kan ada buka gerai yang macam apa, bus-bus jualan semua tu. Oh, Sino Aliza pun ada. Sedap yang bau ikan masin. Sini pun ada jual gerai-gerai jual-jual makanan kat. Kemeriahan di Langkawi. Semalam sunyi je. Tak adalah sunyi gila, tapi macam sunyi lah compare dengan malam ni kan. Sedap yang bau ikan goreng, ikan masin. Tapi tak boleh makan dah. So aku dah berak ni. Banyak gila aku berak. Oh, dekat tu. Dah habis. Asal macam dekat Thailand tau. Sebab ada banyak lagu siap. Dia ada macam food festival macam ni. Itu yang meriah tu. Itu yang parking jenuh juga yang mencari tu. Sebab dia pun buka booth-booth gerai-gerai jualan makanan-makanan, minuman, snacks dan sebagainya. Marvelous Tongmo. Tak punya Tongmo.